Okay, dalam video kali ni kita nak create kita punya produk yang pertama lah, our first product. So sebelum tu kita check dulu, kita kat dia kita punya dashboard trial ni, website kita dah live belum? So macam mana nak check? Pergi turun bawah ni, tekan je click your website. Klik ni. Okay, kita boleh nampak lah. Okay, ni kita dah ada dah nampak look and feel dia. Cuma dia kosong lah. Dia hanya orang kata dummy data saja. Dia tak ada proper produk lagi. Okay, so jom kita buat produk yang pertama. Right, pergi patah balik kepada kita punya dashboard. Okay, di sebelah kiri ni klik products dan klik add product. Okay, kemudian masukkanlah nama produk kita. So contoh katalah saya nak replicate balik produk yang ini. Saya klik ni, saya copy paste saja. So ini you boleh masukkan teruslah nama produk you betul-betul. Okay, tak perlu tiru saya. Alright, so untuk description kita guna je yang ni. Saya copy je semua ni. Okay, copy, paste. Alright. So dekat sini bolehlah play around nak tukar-tukar size font ke, nak letak gambar ke dalam description ni, boleh play around. Okay, kita akan go through detail sangat lah. This part ni hanya basic saja. Okay, lepas dah settle description ni, bawah sikit. Alright. So kalau you nak tambah gambar, letak kat sini lah, add files. Okay, so contoh gambar produk saya 1, 2, 3, 4, 5 keping gambar. Saya open. Alright, so dia dah upload semua ni 1, 2, 3, 4, 5. Alright. And then harga lah. Okay, harga macam biasalah. Masukkan harga. Katalah barang ni harga dia RM89. Alright, ada tax tak? Maksudnya kita nak charge tax kepada customer atau kita nak absorb the tax lah. So kalau saya nak absorb, saya untick je lah. Alright, and then kita letak stock lah. Ada stock ke tak? So katalah barang ni ada 100 pieces. Okay, and then ada SKU ke tak? SKU ni stock keeping unit lah. Ni biasa kalau kita pakai, kita ada sistem barcode dan sebagainya. Tahulah. Alright. So kalau tak perlu letak. Alright, and then masukkan kita punya berat lah. Produk ni lebih kurang dalam 0.4 kg mungkin. Ya ke? Sekejap, sebentar aku check ya. Sorry, 0.24. Maksudnya 240 gram. Okay, so ini basic saja produk. Maksudnya kita ada description dan juga ada gambar. Tekan save. Okay, kita tunggu sekejap. Alright, okay. So, bila dia dah keluar je, macam-macam option ni. Ada option, ada variant, ada shipping dan sebagainya ni. Dan perasan tak ada button preview sebelah kanan ni? Tekan sekali. Okay, dia akan pop up lah macam ni. Okay, so kita dah berjaya dah create our first basic product. Alright, so kat sini kita ada nama, harga, quantity dan juga description. Okay.